Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada 10 buah BMW yang memang nak kasih potong harga dan berbagai-bagai jenis BMW yang saya ada. 10 buah kereta ni antara 10 buah unit model yang memang hot dekat market sekarang. So tuan-tuan tengok harga saya berbaloi tak dekat luar sana. Yang penting condition macam ni. By the way, saya berada di area Rawang. Saya jual kereta cash sahaja. Tuan-tuan boleh datanglah ke Rad Motoring Rawang ni. Untuk kita set appointment untuk tengok kereta-kereta Mercedes, Volkswagen, BMW semua saya ada. Ini adalah lubuk Continental yang tuan-tuan kena datang. Okey, kereta Itali pun kita ada. Kalau tuan-tuan nak datang, boleh set appointment dengan saya dekat nombor tertera. Alright, jom tuan-tuan. Yang pertama, yang ini saya ada BMW X4 tahun 2015. Yang ini X-Drive model 28i. Okey, yang ini model M Sport. Kalau tuan-tuan boleh tengok bahagian dalaman dia pun memang kemas lagi. Yang ini saya nak jual murah-murah sahaja tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan harga RM63,800 sahaja. Harga tu harga cash sahaja. Harga dah siap puspakom dan juga dah siap tukar nama. Tiada cas tambahan lain-lain. Maksudnya tuan datang dekat sini, tuan nak kena bayar itu, bayar ini, tidak ada di sini. Apa yang saya sebut tadi, 63,800, tuan datang bawa duit 63,000, datang sini kita nego sikit-sikit, kita bincang, tuan harga berapa, saya harga berapa, kita kasih jadi. Alright. Tuan, yang ni BMW X1, yang ini S-Drive. Okay, ni tahun 2016, dalaman dia memang cantik. Sorry kalau luar dia agak kelabu sebab belum basuh, tapi dalaman dia kita dah deep cleaning, memang sangat cantik. Tuan-tuan, untuk SUV compact dengan warna hitam ni saya nak jual dengan harga RM46,800 sahaja. Jom kita tengok bahagian belakang SUV ini. Memang sangat cantik, tahun 2016. Yang ini mileage pun 140. Okay, just nice. Okay, sebelah dia kita ada BMW X5. Yang ini X-Drive 40e. E maksudnya adalah e-drive lah. So tuan-tuan boleh charge petrol, charge elektrik dan juga isi petrol. Dia adalah auto tuan-tuan. Okay. Yang ini Harid nak menjual dengan harga RM58,800 sahaja. Macam biasa harga cash, boleh nego lagi. Okay. Tuan-tuan, jom kita tengok sikit bahagian depan yang ini. Saya nak cerita sikit. Tuan-tuan, kereta ni ramai yang takut tentang hybrid, tapi tidak mengapa. Untuk charger, dia bagi charger. Dekat belakang tu dia bagi charger. Dan dia punya charger tu adalah 3 plug point. So kat mana-mana boleh charge, cocok. Dan yang ini ramai orang cakap untuk menjaga bateri. Sebenarnya dia tiada function. Yang ini hanya untuk menjimatkan minyak. Kalau tak charge pun no problem, tapi minyak dia makan kuat sikit lah. Okay, so macam mana nak jaga bateri? Tuan-tuan berminat, datang sini saya cerita macam mana nak jaga bateri dan juga nak tengok kesihatan bateri. Kita pun ada bengkel, tak ada masalah. Sebab tu kita tinggal 2 stok sahaja daripada 10 unit. Okey, yang ini, model yang ini pun sama. 2006 ni 2017 M Sport dalam kali hitam. Yang ini saya nak jual RM58,800 sahaja. Mana tahu goncang harga, pandai menyelit sikit dapat 55, kita tak tahu. Right, tuan-tuan, yang ini BMW F10 M Sport 2016 2.0 original M Sport facelift. Tuan-tuan tengok dalaman dia mesti tertarik, terpikat tuan-tuan sebab memang cantik. Color dark chocolate tuan-tuan. Memang sangat cantik sebenarnya BMW F10 ni. Tetapi market untuk F10 ni still mahal tuan-tuan sebab dia 5 series. 5 series ni harga mahal lagi. Tapi saya untuk kereta ni saya nak buang harga daripada 60 jadi RM51,800 sahaja. Harga betul-betul mati sebab saya dah buang kau-kau. Yang ini pun dah 6 bulan dalam showroom kita. Sebab harga 5 series masih lagi mahal. Okey, tapi untuk 2011 siapa yang nak cari harga bajet, yang ini saya nak jual dengan harga RM29,800 saja. Yang ini anak buah dia sebab 2011 tetapi yang ini original M Sport. Kalau tuan-tuan boleh lihat bahagian dalaman dia, yang ini full seat fabric campur dengan Alcantara. Yang ini antara condition yang memang sangat cantik lah. Tapi yang ini model 523i, engine 2.5cc. Okay. Alright, jom move on to the next car. Yang mana nak elegance 523i. Yang ini full major service, semua dah siap tuan-tuan. Memang cun lah kereta ni. Tak perlu risau tentang minyak hitam ke timing chain ke, full major service dah siap. Okay.
Cuma tuan mungkin kalau tak suka nak yang sporty tapi ni bukan sporty, ini dia. Yang ini pun saya nak jual RM29,800 sahaja. Okey, yang warna putih ni pun tuan-tuan RM29,800 sahaja, sama spek 2011 M Sport 5, tapi yang ini 520i Amir. Okey, yang ini pun 523i. Okey, tuan-tuan, saya ada 2 unit F30 dekat dalam ni. Sambil-sambil tu tuan-tuan boleh cuci mata Mercedes. Okey, jom kita tengok. Okey, cameraman masuk dulu. Ada dekat belakang sana tuan-tuan, 2 buah unit F30. Kalau tuan-tuan boleh nampak kat sini, kita specialist Mercedes, BMW dan juga Volkswagen lah. Mercedes kita memang banyak dekat sini tuan-tuan. Okey, memang kat sini orang lagi cari Mercedes dengan kami. BMW just so-so, tapi kita bawa masuk unit yang padu. Macam contoh dia, yang ini murah saya nak jual 320i tahun 2012 atau 13 saya tak ingat. Sportline 320i tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh lihat bahagian dalaman dia, yang ini full black lah, sebab dia Sportline, dalam mesti kena warna hitam. Saya ada satu F30, dalam pun colour hitam, pakai F30 ni memang sedap lah. Yang ini saya nak jual dengan harga 36,800, harga cash saja, pandai gelecek, pandai manis-manis. Kita akan bagi nego sikit-sikit insyaAllah. Okay. So tuan-tuan, yang ini F30 330i tahun baru 2016, siap ada sunroof. Okay, kereta ni saya boleh polish lagi. Yang ni original M Sport. Kalau tuan-tuan tengok bahagian dalaman dia, bahagian dalaman dia lagi kemas, lagi moden lah. Infotainment dia semua baru, steering baru, siap ada pedal shift. Okay, semi bucket seat. Yang ini pun saya nak jual murah actually. Daripada 48 saya jual RM43,800 sahaja. Yang ini 2.0, yang depan pun 2.0 sahaja. Okay, tuan-tuan. So itu saja dari saya. Semua 10 buah BMW yang memang mantap. Okay, Mercedes pun saya ada. Apa-apa tuan boleh WhatsApp saya saja. Okay, Assalamualaikum.